Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Baru nak bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Pertama ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nohana yang sudi meluangkan masa walaupun kita tahu kengkangan masing-masing. Dan juga terima kasih kepada cikgu-cikgu semua. Saya telah mencuri masa malam-malam anda. Tapi percayalah, insyaAllah kami memandang juga effort-effort cikgu-cikgu bila malam-malam ni sudi berjumpa kita, sudi meluangkan masa, insyaAllah. Okey, untuk tidak membuang masa, kita direct lepas kita dah terang, kita nak berbual lain cerita. Okey, sekarang ni saya nak mempersembahkan tentang ni, slide ya, kejap ya, taklimat ni kejap kan? Kejap belum lagi, nanti saya akan bagi. Saya nak tentang slide ya. Okey, kita tengok sama-sama, kita fahamkan apa benda sebenarnya ni bila dah faham. Kenapa tu? Okey, ada pula orang telefon saya pula. Matilah. Okey, kejap ya. Ni dia Kejap Okey, saya kecilkan ni. Okey. Kenapa kita tak boleh slide show? Okey, nampak tak? Nampak Boleh Nampak. Okey, contohnya cikgu dah dah bersama dengan tenaga pengajar untuk memimpin instruksional. Okey, pagi tengah hari tadi tibalah masa untuk ABS. Saya tukarlah tu 8 suku malam sampai 9 suku insya-Allah, tapi saya rasa sekejap sangat. Okey. Jadi kita buat aktiviti supaya kita memberi kefahaman ataupun memberi orang kata bimbingan, nak memberi jalan supaya cikgu-cikgu kita nak senangkan. Buat tu supaya mudah, cepat, tepat. Dan insyaAllah dapat markah pun baik. Kita kat kepala kita dah nampak dah you all semua 5. Kita letak awal-awal 5. Tapi nanti bila ada benda yang kurang-kurang tu sebenarnya tolak. Dia macam tu sebenarnya kan, baru kita dapat tolak. Okey. So, okey. Ni tak apa dalam talian, okey, pelaksanaan, okey. Untuk pemakluman, peserta dari sekolah memanglah akan laksanakan ABS di sekolah sendiri. Jadi untuk untuk peserta dari PPD, JPN, KPM, dia akan melaksanakan ABS ini di sekolah perantisan. Okey. Muat naik tugasan, itu yang penting. Saya baru tadi terbaca, diorang kata IL naiknya 17 Julai, betul ke? Saya tadi bincang kat situ dia kata macam tu. Tapi 17 tu tutup. Apa dia Dr. Hana? 17 tu tutup. Ya, maksud dia tutup dan kita maksud dia tugasan tu dah dinaikkan lah 17 tu last lah, kalau boleh siap awal lagi bagus. Tapi kan tak ada lagi pemakluman, dia memang masih terpakai 6 Julai ya Dr. Hana kan? Setakat ni. Nanti yang jadi kalau ada don't worry. Kalau ada je perubahan, saya memang akan maklumkan. Okey, so jangan risau. Tapi yang penting kita bagi 6 Julai ni ikut takwim. Sebab apa? Tak payah nak fikir berpanjang. Lagi drag masa nanti, kita akan delay. Padahal kita ada benda yang lebih besar. Fikir pasal perantisan pula. Jadi kan kalau dapat buat siap. Sebab tu saya kata malam ni juga buat, besok pagi terus cik datang. Sebab dia banyak sikit tugasan untuk AM ni. Okey. Jadi kita ada 3 tugasan sebenarnya. Okey. Tugasan 1, nanti saya akan hantar slide ni. Kalau doktor nak boleh hantar juga dalam grup pun boleh doktor kan. Tugasan 1, dia bagi rencana dan jawab soalan satu saja. Soalan dia berkisar tentang isu di sekolah lah. Okey, kemudian tugasan 2 ada kat sini lah cikgu-cikgu yang akan ada kerja sikit. Okey, minta PKM sebahagian guru mata pelajaran, tak kira lah apa-apa guru, sebahagian guru kelas, semua guru disiplin dan guru BNK itu maksudnya guru bimbingan kaunseling, menjawab instrumen SKAS standard 3.32. Kami akan bagi nanti template dia, saya akan tunjukkan nanti dan saya akan ambil hantarlah dalam pakai WhatsApp pun boleh sebab sebenarnya dah ada dalam e-pelaporan. Okey, jadi kat situ cikgu, tugasan cikgu ialah cikgu akan bersama dengan guru BNK. Bila kita tebarkan soalan instrumen tadi tu, instrumen SKAS tu, lampiran 2 tu, kita nak dapatkan data untuk kita nak kenal pasti tahap pengurusan disiplin oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah. Macam saya punya Siti je itu kan tugasan ni takkan orang tu kan. You all akan tengok. Okey. Dan
bila dapat tebarkanlah, mungkin tebarkan dah dapat beberapa orang yang macam sebahagian katakan guru kelas tu ada 50 orang guru. Takkanlah nak jawab 5 orang je, macam tak tally lah kan. Tebar je lah lebih kurang dalam 15 orang ke apa ke. Ambil data tu, jadi bersama dengan guru disiplin analisis data tu. Dan aplikasi pengurusan murid IDMI. Kenal pasti salah laku mana yang dominan yang dilakukan oleh murid untuk melaksanakan intervensi. Okey, maksudnya kalau kata dekat IDMI tu nanti yang salah laku dominan ialah contoh dia ponteng contoh. Jadi bincang dengan guru disiplin apa kita nak buat, apa intervensi akan kita laksanakan. Okey, jadi program intervensi yang dilaksanakan mungkin untuk guru atau murid dan mungkin boleh untuk dua-dua. Tetapi nasihat saya, boleh je nak buat dua-dua. Tapi nak buat satu pun boleh sebab mengenakan masa tak berapa, masa begitu mencemburui kita. Okey, jadi sertakan bukti data. Yang penting nanti bila hantar, scan dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk SCAS tadi tu, letakkan sebahagian contoh yang cikgu menjawab, itu bukti, perlu dan yang SCAS tu lepas tu apa kertas kerja, program, nak menunjukkan nak buat program dekat situ. Tapi jangan risau tau, saya tak tahu tak ada orang lain kan Dr. Hana, kita je kat dalam ni kan, ada ke siapa lagi punya ada pensyarah luar tak? Ada tak? Ada ni ke spy ke apa ke? Ada tak? Tak ada doktor. Ada Dr. Mazi, ada Dr. Mazi. Ada. Okey. Jangan. Mati spy-nya. Ini dah. Gini, saya tak naklah macam papar kat sini kan, tapi kalau kata ada kemusykilan personal message saya dengan Dr. Nohana, mungkin kita akan GM dan saya akan paparkan sikit lah, tunjuk contoh. Sebab kita ni rambut sama hitam Dr. Nohana kan, kita ni niat nak bantu, tapi kita takut nanti kan ada yang kata apalah Dr. Zuni tunjuk contoh yang tak, kita nak bantu. Tapi mungkin ada di antara you tak perlu pembantuan tu, itu yang kalau buat hal. Jadi lebih baik kita apa orang kata, yelah kita nak dapat sesuatu tu, kontaklah kita orang. Dengan Dr. Nohana boleh, dengan saya pun boleh. Kita akan tunjuk go through macam mana, macam itulah. Mungkin juga kita boleh tunjuk contoh-contoh yang dulu-dulu punya, dia tak akan lama. Dia macam buat PhD lah, tajuk mungkin sama, kajian tu isu mesti sama, tapi dia mesti tak akan sama dia punya cara. Pasti kat sekolah berbeza, sekolah masing-masing. Kat sekolah tak sama. Walaupun tajuk tu sama dengan orang putih buat, tapi you punya location lain, you punya responden lain. Kita bukan nak ubah dunia. Maksudnya okey, tapi mungkin cara penyampaian lain, nanti data lain, tapi mungkin nampak bila saya bagi contoh tu nampak gambaran. Sampai tahap tu kami nak tolong sebenarnya. Okey. Jadi sampai kat situ. Okey, saya tukar. Okey, tugasan 3. Bila tadi dah dapat data, dah buat dah buat intervensi, dah nampak dah dengan guru disiplin nak bincang pasal apa, saya nasihatkan. Kita sebenarnya program tu kalau diberi rezeki semasa ABS ni minggu depan ke ataupun dalam Jumaat ni ada program disiplin, join je. Lepas tu masukkan gambar bukti yang you all dah buat program. Tetapi jika tak ada, tak apa, anggaplah buat program. Tak susah pun kan. Anggap program dah buat. Contohnya memang dah kebetulan disiplin ponteng. Tiba-tiba bulan 3 itu dah orang tu buat ponteng. Of course lah kaunseling dah ada laporan. Bersama ambil benda tu. Nanti bincanglah seolah-olah kita menyediakan program tu. Nampak? Bukan semesti you kena buat program tu sampai kan pergi perantisan tak boleh pergi nak buat program tu, tidak. Kita nak tengok apa, nak tengok you punya idea, berfikiran strategik bila ada isu ini, macam mana nak menyelesaikan masalah. Kita nak tengok kompetensi tu. Lepas tu bagi dokumen pelaporan. Okey. Jadi tugasan 3 tu buatlah laporan. Yang tadi tugasan 2 tu buat intervensi, buat kertas kerja. Lepas tu tugasan 3 buat laporan. Seolah-olah telah dilaksanakan. Tengok tu, dianggap program atau aktiviti telah dilaksanakan selepas data-data dianalisa. Jadi tadi data-data, kalau kata data tu ialah penting, takkan nak buat vandalism punya program. Itu maksudnya. Kalau program tu rezeki ada, masa cikgu ada, di sekolah cikgu, cantik lah, lagi bagus lah. Tapi kalau tak ada, it's okay. Tapi ambil lah kertas kerja tu, itu maksudnya. Jelas Boleh? Okay.
Dia ada format lah sikit. Format penulisan tu seperti pelaporan rasmi. Mestilah anggaran panjang penulisan adalah 3 hingga 4 muka surat. Saya mohon jangan buat pakai nota KLM tu ataupun jangan buat yang grafik. Sebab dia nak pelaporan. Bila sebut laporan, dia mesti ada penulisan. Bentuk perenggan bertaip bentuk perenggan. Iya. Jangan grafik. Dan tentulah ada dia punya konten dia, macam contoh laporan tu ada pendahuluan, ceritalah sikit dia melalui data-data dot sekarang tu, maka perlunya satu program intervensi yang dinamakan meningkatkan disiplin. Okey, apa nama program tu? Bila, masa, tarikh, macam tak biasa. Karangan lah doktor, karangan. Kena buat karangan. Gitu. Kalau yang tu boleh tanya pada kawan ChatGPT atau apa, macam mana cara menghasilkan laporan. Sebab saya tahu ada pelaporan yang buat macam kadang tak melepat, dia tak ada part-part tu. Kadang-kadang pelaporan bimbingan kaunseling dia one page aja. Tapi yang ni tengoklah dia nak 3 hingga 4 muka surat daripada mula sampai pada akhir, attachkan dengan gambar-gambar. Jelas? Boleh? Jadi sebenarnya dia dah bagi dah. Intervensi tu perlu mengandungi tindakan yang dilakukan oleh PGB untuk perubahan, analisis data-data, apakah aktiviti yang disediakan untuk guru-guru. Kalau nak buat untuk program guru boleh, murid pun boleh. Benda dah ada kat sekolah tu, masukkan dua-dua. Macam tu. Lepas tu perbuatan pemimpin dalam meneraju perubahan. Jelaskan dalam pelaporan tu nanti apa bila dapat data tu, apa you all buat. Sebab kami nak tengok kompetensi you all. Dekat dalam HEM ini ada kompetensi yang kita belajar 10 itu dinilai. Jadi bila hantar kat kami ada benda tu, why not kami nak bagi 5. Itu je. Okey? Dan kemudian bagaimana tindakan dilakukan oleh tuan-tuan dan puan dalam mengurus perubahan. Anggaplah program tu, program ni. Okey. Jadi kita tengok dalam kompetensi memimpin perubahan adalah dia nak nilai dalam kami nak tengok bagaimana kami nak tengok tuan-tuan dan cikgu-cikgu ni ada kompetensi memimpin perubahan berdasarkan penulisan laporan tu. Nanti dalam pelaporan tu akan tulis bagaimana mengadakan mesyuarat, mengadakan itu data ini, sebab itu semua adalah kompetensi. Dia ni boleh buat perubahan, dia ada isu bagaimana dia membangun kapasiti dia untuk membuat perubahan supaya intervensi tu nanti impact dia kat situ kami ni baca you all punya kompetensi memimpin perubahan berdasarkan laporan you all buat program tugasan 3 tadi, bukti data-data analisis yang tugasan 2 dan jawapan soalan tugasan 1. Jelas tak setakat ni? Ada apa-apa pertanyaan? Doktor, kita kerja tu nak sertakan sekali ke? Itu yang kata tadi tu nak buat bukti data tu buat, lepas tu kertas kerja pun memanglah perlu buat. Sebab nanti kita kerja tu kan untuk kita punya perancangan plan kan, yang dah buat tu do, and then laporan tu untuk kita nak check lah. Okay. Inilah dia elemen pelakuan yang kami akan tengok. Apakah kompetensi memimpin perubahan cikgu-cikgu. Tapi walaupun kami tak pergi ke sekolah tersebut, walaupun program tu dah berlaku, hanya buat, tapi kami kat sini kami akan nilai. Bagaimana, tengok tu, tenteran tindakan untuk perubahan. Bagaimana cikgu memberi arahan, cikgu membuat kolaborasi, memahami risiko, agih tugas. Nanti kami tengok, dah agih tugas kita nampak bagaimana pelaksanaan AJK, kita baca pada situ. Yang tu Dr. Hana pun tahu terror lah tu. InsyaAllah kami bolehlah nilai kan. Jadi penilaian kami akan tengok bagaimana cikgu analisis pelbagai data, dan kami nak tengok analisis data pencapaian program. Itu sokongan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Saya tak risau sangat benda-benda ni. Bagaimana cikgu memimpin, gunakan data SCAS tu. Itu semua nak memimpin perubahan. Melalui data itulah cikgu menghasilkan program yang boleh memberi impak. Sama je macam perantisan. Tak habis-habis masa perantisan di kelas saya SNBE 2, di bilik S403. Soalan ni kita dah boleh baca dah. Penilaian. Kenapa cikgu pilih itu isu, betul tak? Itu je kan soalan ni kan. Kenapa cikgu pilih itu isu tu. Jadi benda ni sama juga. Kenapa cikgu pilih isu tu berdasarkan data SCAS, data IDMI, bila buat analisa, disiplin ni teruk. Benda yang sama cikgu. Sebenarnya kalau dah melalui kertas cadangan itu, memang dah boleh buat ni sangat pejam mata je. Cuma gunakan komunikasi berkesan,
tak berkesan pun tak apa, cikgu je fikir sekolah ni, suruh je bimbingan kaunseling tu sediakan minta data buat sama-sama ni. Lainlah kalau cikgu pergi sekolah lain, mungkin susah nak suruh orang buat. Ini cikgu sekolah cikgu sendiri. Okey? Jelas? Ada apa-apa lagi yang tak berapa nak tanya lebih mendalam? Itu je. Lala saya cuma doakan semua dia punya urusan. Okey Puan. Ya, Puan, ya, cikgu saya. Teruskan. Macam ni, sekolah saya masalah disiplin tak banyak sangat tau. Tak ada, boleh katakan tak ada masalah disiplin. Jadi yang saya nampak masalah sekolah saya ni adalah kehadiran murid. Itu samalah cikgu. Boleh ya, dapat Yelah. baca konten. Bila sebut ketidakhadiran murid tu, dia ponteng lah tu. Tapi ponteng terbagi pada dua. Satu ponteng kelas, satu ponteng tak datang sekolah. Yelah tu masalah lah cikgu. Kita kokoh mana. Amboi, dia mentang-mentang dia jadi terus tiba-tiba dia jam. Tapi tak ada isu disiplin. Tak ada Tapi isu. budak kehadiran. Habis tu kehadiran tu disiplin lah. Macam tu lah. Aduh cikgu saya. Dia dah banyak tu dia Saya. jam. Okey, terima kasih doktor. Sama. Saya spot main sharing ni. Saya nak Cikgu tunjukkan. Amril, Cikgu Amril ada nak tanya tu. Angkat tangan. Apa boleh? Ya, Sambil tu doktor, saya saya- turunkan ni. Saya turunkan Okey, ni ya sambil tu. Saya nak cuba tanya sikit, nak tanya sikit sebab Boleh. dekat sekolah ni sebenarnya kita memang dah ada dah program-program ni juga kan. Jadi bolehlah kita guna pakai juga program-program yang dah ada tu. Kita kerja dah siap dah semua dah pun memang Nasib ada dah. baik dah tak ada Tinggal buat pandang laporan saya. aja. Kalau kata dekat ni memang den sekeh. Dah tadi kan. Kalau ada rezeki. Tinggal buat laporan je. Sama. Buat laporan tu Dengan yang analisis data menampakkan, tu. yang menampakkan yang you all menampakkan yang you all memimpin perubahan tu. baik. Analisis Okey, tak confirm. Baik doktor. Baik. Memang Terima dah kasih. siap dah. Ya, semua. ya. Dia dah Cukup keluar je. dah. Dr. Ana. Dr. Ana dah keluar. Saya dah kata dah Dr. Ana. Dia orang ni Dr. Ana. Dia saja je nak test kita buat tak faham lah itu. Kadang-kadang kat sekolah dia hebatnya kan. Apa yang penting doktor tak marah. Dia pakai kita marah kan. Yang penting doktor tak marah. Okey. Tak ada. Okey. Doktor boleh tanya doktor share Saya program. nak naikkan ni tau. Nanti saya nak tunjuk contoh pula. Bukan contoh dia punya ni. Saya nak naikkan dia punya saya papas slide. Tapak apa ABS tu supaya kita lebih jelas. Saya kata tadi tugasan satu bagi situasi apa benda situasi tu. Jadi kita akan tengok. Tengok contoh. Walaupun saya tahu you all sebenarnya dah tengok dah pun dalam e-pelaporan. Okey, sekejap saya share. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ada ABS ni. Okey. Best doktor belajar dengan doktor. Mentang-mentang dah habis baru nak cakap best. Bukan. Ini dia punya ni. Dia punya hari tu dah selesai ni dia baru start sebab nak 5. Nak 5. Dia tenang aja. Best doktor Hana Dia kata dah, you all Kami sekilas betul. Okey, inilah dia antara tapak itu. Tapi sebenarnya boleh rujuk saya pergilah ke satu-satu. Okey, submodul memimpin. Okey, ini ABS untuk peserta. Nanti tengok tau. Tapi saya hantar jugalah. Okey, inilah yang dia kata tugasan satu. Ini tugasan satu yang kena baca. Kan doktor kan cerita tajuk dia macam sama je lebih kurang macam kalau kan maksud dia isu kelas kan. Tapi satu nak pesan tau. Bila Dr. Zu kata samakan tahun lepas, jangan pula terfikir tiba. Kita carilah senior tahun lepas. Jangan tau. Jangan tau. Buat je kan dia yang dia cari tu yang kita semak tahun lepas kan. Dia ginilah cikgu. Jangan. Kita macam ni, ilmu tu dia cantik sangat. Kita rasa macam berkesan, memberi impak kepada kita bila kita buat. Tapi pensyarah yang Walaupun- mengajar Walaupun kita ada rujukan, tak apa, tak salah jadikan rujukan, tapi bukan yang kita teruskan ambil. Janganlah sebab Allah nampak benda-benda tu. Kita nak berjaya, tak boleh macam tu. Nanti kita nak tunjuk contoh yang baik pada cikgu yang lain kan. Jadi tak apa jadi rujukan, tapi dia mesti akan lain, dia tak akan sama. Percayalah cakap saya sebab cikgu punya lokaliti cikgu mungkin murid cikgu latar belakang yang berlainan. Walaupun isu penting, tapi yang ni penting sebab mak bapak kerja kat KL tak ada orang nak hantar anak. Tapi mungkin isu kehadiran kat sekolah ni dia pendalaman banyak orang asli. Kan benda isunya sama tapi dia punya faktor yang mendorong tu lain-lain. Mungkin satu sekolah ni sekolah bandar bukan sebab apa, sebab yang mak tadi kerja kilang yalah sebab kita tentang keperluan hidup tak ada siapa nak hantar, ataupun juga mungkin dia tak hadir tu sebab yalah
Yalah macam-macam lah, duit ke apa ke, kemiskinan tinggal kemiskinan bandar ke dan sebagainya. Tapi mungkin di kampung lain pula, dia ni pula okey tak ada masalah, tapi mungkin pengaruh kawan ataupun dekat belakang sekolah dia tu ada perkara, ada macam mall ke, Ingatkan kita orang wayang nak buat ke, pelatihan je lah. tu Kita mendorong. projek nak buat ni nak. Isu tetap sama Lombok tetapi dengan penyampaian mesti lombok dengan berlainan. bimbing pelajaran. Contoh, saya ada Tapi orang peserta kata- ambilan khas, dia pergi plagiat, dia suami Apa nak cakap, isteri. Nak Dia bagi bagi hari sikit, nak ni bagi contoh. last atau 6 Dia hari suami bulan. isteri, Anda rasa? dia menjadi peserta MPQL, peserta ambilan khas 2024. Okey. Analisis Jadi, nak buat program. sama-sama skor rendah. Tak tahu. bila Ni buat okey lagi nak. PSO, Tadi lagi aku penat Bila lah. buat PSO pasal kewangan ke apa, dia pergi ikut sekolah wife dia. Sama sebiji. Okey, bila kita pengajar, kita tak dapat nak tolong lah. Bila pengajar dapat kesan, pengajar dia ni Sebab- memang kita tahu Sebab orang benda yang macam ni ambil plagiat apa benda memang macam tahu. ni Tiba-tiba tak ada kompetensi panggil apa dia. pun. Sebab kita nak tolong, kita tak nak bagi sampai satu. Satu fikir memang Jadi teruk macam benar, tak hantar, tak buat. Tapi pun kalau boleh kita takkan bagi kosong. Tak hantar pun kita bagi satu. Punyalah IAB, punya pensyarah tu, punyalah menyantuni cikgu-cikgu meraihkan cikgu-cikgu yang nak belajar ni. Ada SISC Dia kata jangan tak lupa dia tak panggil hantar, orang memang saya PPT, cari, dua, saya tiga cari hari kat rumah. apa yang Ya, kita nak you all dapat bagus. Kan malu lah kita saya- pensyarah saya- yang ajar hem. tak faham. Dr. Anang ada Dr. Kenapa Junaida, kali tapi ni hem best ada orang yang tak hantar. kelas Malu ni lah memang kita rasa kita soalan fail as a tenaga pengajar, mungkin tak banyak faham ke macam atau tak kata suka lah. ke. Tak Kita boleh nak, lah. kita dah kata dah, kita Daripada nak semua peserta kita boleh dia dapat panggil. di mati. Ya Allah, dia ada satu rasa macam Tak boleh, kita tak boleh. bangga dan kita puas hati. Sampai tahap tu tahu kita. Zulinah. Jadi tak hantar dapat satu tu. Sebab kita akan letakkan macam tu. Sibuk. Memang skala dia macam tu. Tapi bila letak mungkin Bukan, akan, dia tapi kata tak macam, catat dapat banyak tiga. sangat rasa. Tiga tu Nampak macam orang macam meniru orang sangat. cakap, Lepas tu Puan, kawan tu tak Puan. puas hati. Inilah siapa tu Abang nak jadi puan, suami tak nak puas hati. panggil, nak panggil Lepas tu SISC, nak kita ada surat. siasat lah. Adalah bagian kena siasat panggil, kena memang ada- dia kata ada- dia plagiat. Dia kata orang kan dia saya dah tak- kata, dia dia kata- kata saya ni suami isteri Nampak dapat. Jadi saya kata saya tidur pun saya tidur sebilik. Dia kata memanglah akan sama. Tengok jawapan macam tu. Tapi kan marahlah pensyarah ni. Dah lah kita panggil, kita tanya kenapa macam ni, jawab macam tu. You ni nak terima ilmu tapi cara cakap macam tu. Tapi tahu tak pensyarah tu jawab apa? Memang saya tahu you suami isteri. You pun memang tidur sebilik pun. You tidur sebantal pun. Tapi adakah mimpi you sama? Nampak? Adakah tidur sebantal ni mimpi you sama? Mimpi dia ni masuk batu jantung. Tak ada dia kan? Lain-lain. Jadi maksud dia sama lah tadi. Memang akan isu sama. Ponting. Memang ponting. Mana-mana isu yang orang kata very common sense punya isu. Mana-mana pun. Tapi fakta mesti lain-lain. Nampak? Itu saya nak bawa cerita tu sebenarnya tapi kan. Okey, sorry lah. Okey, kita balik kepada tugasan 1. Okey. Cikgu Adinan. Tapi saya rasa memang isu yang dulu pun mata pelajaran. Saya tak cakap sama tau tapi dia punya isu tu lebih kurang macam tu. Okey. Sewaktu kelas matematik pada hari Khamis, 5 orang tak buat kerja rumah. Lepas tu dah 3 kali dapati tak siap. Cikgu Ana boleh tegur nasihat. Telah rekodkan kesalahan. Jadi kita nilai peranan cikgu ni. Kan dah belajar apakah peranan ialah kita sebagai seorang guru lagi nanti sebagai pemimpin kan. Tengok lagi. Ya, seperti biasa, okey, yang tu boleh baca lah. Ada meriksa buku kawalan kelas. Itu semua dah membuktikan kita dokumen-dokumen yang boleh diguna pakai. Yang boleh jadi sebagai bukti yang memang pengurusan disiplin kita bagus. Jadi tengok apa lagi. Culang buat kerja rumah, buat laporan kes salah laku aplikasi dalam ni. Okey. Lepas tu tengok pula guru disiplin buat semakan salah laku. Alah cikgu. Sebenarnya tak ada benda pun. Dah belajar masa saya ingat Siti yang saya suruh you all satu kumpulan cari dekat MySG apa tugasan guru disiplin. Betul tak? Ingat tak? Jadi tengok balik. Kamu tak dengan cerita ni. So bagi komen, bagi cerita tentang apa. Kalau saya lah kan, betul lah cikgu ni. Okey, cikgu ini didapati telah menjalankan tugasnya sebagai itu seperti mengikut MySG contoh. Okey. Jadi kemudian dia pun maklum pada guru besar. Tapi sebenarnya tengok isu dia ialah hasil siasatan dapati wujud salah faham kalangan guru berkaitan pelaksanaan aplikasi. Sepatutnya guru mata pelajaran rekod, bukan guru kelas yang tidak berada dalam kelas. Jadi ada isu. Jadi apa pandangan cikgu itu je. Kita nak nampak cikgu faham tak benda tu. Jelas? Soalan 1 ni kacang je. Okey. Itu soalan 1. Abaikan. Soalan 2 inilah yang saya kata berdasarkan
2 siaran dari bahagian pengurusan sekolah. Ini surat berkeliling bertarikh ni, apakah peranan pengetua dan guru besar dalam pelaksanaan pengurusan murid yang terdapat dalam IDMI berkaitan salah laku? Allahu Akbar. Dah buat dah pun itu kan. Tapi yang itu dalam ISG. Transfer kan je. Orang kata malam ni kalau dah dapat dah siap dah ni pun untuk salah satu. Sebelum tidur tu pasti aku kena siap, siap. Dah tak payah fikir dah. Lepas tu sambung tugasan 2. Tugasan 2 ni tak boleh macam tu. Tugasan 2 tadi yang dia kata, cikgu dengan guru BNK analisis instrumen SKPM quality SKAS lah, aspek 3.3.2 pengurusan disiplin murid, nak dapatkan data dan maklumat berkaitan pengurusan disiplin murid. Jadi macam mana sebelum nak analisis tu, ambil borang tu tebarkan kepada beberapa orang guru tadi. Dapat data dalam 20 orang, tengoklah dia punya nisbah. Kalau cikgu ada dalam 100 orang, takkan cikgu nak bagi 5 orang. Macam saya cakap tadi, macam tak cantiklah data tu. Data sekolah cikgu tau, sebenarnya bagus tau. Nanti yang ni boleh jadikan tugasan ataupun inilah isu yang berlaku sebenar-benar di sekolah cikgu. Nampak macam cikgu punya, tapi cikgu mendorong guru bimbingan kaunseling ini untuk melihat bagaimana analisis data yang cikgu dah belajar tu, untuk dia fikir apa program yang dia boleh laksanakan untuk akan datang lah. Bukan sekadar untuk cikgu punya saja. Kita gerakkan. Di sini saya nak tengok nanti dengan Dr. Nahana, bagaimana cikgu memimpin perubahan tu. Macam mana cikgu nampak benda tu, cikgu gerakkan guru BNK, tengok apa intervensi yang dia nak buat, program apa, bagaimana pelaksanaan. Gitu sebenarnya. Jelas tak? Okay. Boleh? Senyap ni dah tidur ke? Hello? Boleh. Ada. Boleh doktor. Doktor, berkenaan dengan kita nak tebarkan borang tu, kalau kita tebarkan melalui Google Form, boleh kan doktor? Terpulanglah cikgu, yang pasti nanti adalah Ada data. adalah data tu, nanti data tu nanti akan dituliskan dalam 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 Excel. Dalam jadual ke dalam table berapa orang ni, apa menyatakan ni, kita buatlah analisa sikit, analisa. Sedangkan bagi soalan kecil, macam soalan kecil-kecil, siap grafik keluar, bulat, catapai, catabar, bulan sana, bintang sana. Takkanlah dapat data ni tak nak letak dalam tu. Tulis banyak data dalam tu. Nampak kita buat kerja lah. Okey, kemudian tu je lah yang saya dapat. Lepas tu, borang analisis, kita ada setelkan borang analisis. Okey, lampiran 2. Sementara data pengurusan murid perlu dijana dari IDMI. Alahai. Lepas tu, tengok kesalahan apa yang dilakukan. Daripada analisa SKAS tu nanti, peranan guru dan dapatan analisis, kait rancang apa program nak buat program intervensi. Macam contoh tadilah, kalau kata Ponteng, jom pergi sekolah ke. Lepas tu tengok memantau buat program ziarah Cakna ke. Tapi kita biar relate lah dengan apa isu itu. Jelas tak agaknya? Dah settle. Yang bab 2 ni, Jelas. benar. Yang 2 ni senang berbenar. Sebabnya keluarkan SKAS tu, lepas tu buat sikit dia punya table berapa orang ni mengatakan ini, itu yang punca, jadi kat situ lah maka berlakulah perancangan. Dia tulis lah. So cikgu dengan guru bimbingan kaunseling merancang untuk mengadakan program. Saya nampak dengan Dr. Nana, okey, confirm dia ni dah dapat memimpin perubahan. Nampak? Okey, kemudian pergi kepada Sebelum pergi soalan 3, saya nak cakap, saya nak masuk kelas sebelah. Alah, kesian Okey, baik Dr. Nana. Bye-bye, jumpa lagi. Terima kasih Dr. Nana. Terima kasih Doktor. doktor. Apa-apa kami WhatsApp. Dr. Nana tu dia ajak IL tu. Kan you all dah okey, Dr. Nana pun jadi orang baik, tak lokek ilmu. Pergilah tanya kau tak faham, tak kisahlah siapa yang ajar pun Dr. Nana takkan kena ke ilmu. Itu saya Okey, nanti saya PM Dr. Nohana. Okey, jumpa lagi Bye-bye. Terima kasih. Dr. Nohana. Terima kasih Dr. Nana. Assalamualaikum doktor. Okey, terima kasih. Okey. Saya sambung kemudian tadi tugasan 2 dah buat, lepas tu nanti cikgu tugasan 3. Sebenarnya saya dah nak mencari juga tadi yang saya ni kan kami dapat laptop baru. Sebenarnya yang hari tu laptop lama, sebenarnya saya dah buat contoh, tapi saya khusus, saya tak sempat nak ambil daripada bahan saya nak paparkan sebenarnya contoh satu macam mana cara buat, tapi bila saya fikir balik tak apalah, siapa yang nak lah nanti mesej saya ke. Betul Okey. Tugasan 3.
Tadi dah dapat data, dah rancang nak laksanakan program yang sesuai bagi menangani isu utama yang dikenal pasti. Isu tu mesti yang dikenal pasti berdasarkan dengan data SCAS dengan aplikasi murid tadi. Jadi tengoklah juga instrumen SCAS 5.3.2 pencapaian sasian murid itu tengok. Jadi sebagai PGB, sekarang ni mindset kita sebagai PGB. Apa program intervensi yang nak buat? Dah bukan sebagai PKM tadi dah. Tapi sebagai PGB, apa program nak buat? Jadi nak tengok macam mana cikgu memimpin perubahan pasukan cikgu untuk buat program tu. Ambil je program siapa-siapa cikgu tu, cikgu yang dah dilaksanakan, tulis nama. Cikgu tu sebagai pengurusi bukan pengurusi. Guru besar jadi ketua apa? Pengurusi lah kan? Betul? Jadi cikgu yang jalan kerja, jangan cikgu letak cikgu sebagai AJK pula. Tak nak lah, cikgu sebagai pengurusi lah. Maksudnya cikgu yang dah merancang intervensi tu. Jadi ambil walaupun dah buat pun ke tak apalah. Kalau kata budak sekolah tu ramai sangat obesiti, contoh itu menjadi isu utama lah kononnya. Cikgu ada buat program minum susu segar ke, program gaya hidup sihat ke, ambil jadikan itu sebagai program intervensi. Jelas? Saya dah yakin sangat bila dah sekolah bulan 6 ni, sebab saya dulu guru bimbingan kaunseling sekolah rendah kan. Jadi banyak sangat program yang dah buat dah sebenarnya dah dilaksanakan. Sebab benda tu kita memang ikut takwim bimbingan kaunseling. Cikgu pergi berhubung dengan guru bimbingan kaunseling. Okey, kemudian buatlah pelaporan engkau yang saya dah cerita dah banyak tadi dah. Bagaimana cikgu melakukan tindakan perubahan tu laksanakan penilaian program. Dia bukan macam program one shot satu perbelanjaan berapa, masa bila tak. Dia nak tengok dalam pelaporan tu cikgu letakkan kompetensi-kompetensi cikgu yang menunjukkan cikgu memimpin perubahan tu. Okey? Jadi cikgu akan cakap bagaimana sebelum masa cikgu rancang nak buat intervensi, perancangan telah dibuat berdasarkan data. Jadi cikgu cikgu telah berhubung dengan guru kaunseling bersama atau membuat musyawarah pengurusan bersama HEM ... Itu saya dah nampak dah. Okey, kat situ part ada memimpin kompetensi memimpin perubahan. Dia dapat data, dia buat meeting. Bang, sebab saya je tanya. Mati tanya. Siapa tu? Amelia. Mati kan tu. Suami puan ke? Tak ada. Ni saya minta. Bukan suami saya ada kat sini. Ni siapa ni? Ada kelas saya tu. Tak apa, nanti saya akan call dia tu. Doktor, saya nak tanya Doktor. Ya, boleh. Ada template yang disediakan ke maksudnya? Ya. Ni tengah tunjuk kalau ni Oh. Okey. Nanti ambil dekat tu. Ambil dekat ni. Ambil dekat pelaporan Okey, tak apa. Kita go through satu-satu. Okey, jadi tulis laporan dah selesai. Inilah dia pun bagi juga lampiran satu. Macam yang hari tu, urusan disiplin. Cikgu tengok data yang mana penskoran apa semua. Okey, settle. Dan dia bagi borang analisa tu. Cikgu ambil yang ni lah. Yang ni lah sebagai nanti masuk dalam soalan nombor 2 tu bagaimana cikgu mengurus disiplin murid. Contoh yang berapa orang responden menandakan skor 4. Katakan cikgu buatlah bawah tu laporan. Jumlah responden cikgu katakan 50. Jumlah borang yang dikumpulkan, mesti sama dengan jumlah borang yang dikumpulkan. Tapi cikgu kena inilah, integriti lah cikgu buat. Kalau kata 10, sekolah cikgu 20 orang buat 10, mesti ada 10. Okey, jelas Kemudian program intervensi yang cikgu rancang. Okey, bila kata jumlah responden sama, kita dah tengok. Lepas tu cikgu tengoklah yang berapa orang yang mana yang paling tinggi jawab skor 4, skor 3, skor 2. Kita bagi buat data. Okey, lepas tu buatlah analisis jurang untuk mendapatkan maklumat tentang aspek mana yang perlu nak dilaksanakan. Kalau cikgu tengok, cikgu punya ni kurang dekat bahagian menyebarluaskan peraturan sekolah. Buat program berkaitan kat situ. Apa yang menyebarluas peraturan sekolah tadi? Okey, tentang isu ponting tadi, bagaimana program yang boleh menyebarluaskan peraturan sekolah tentang ponting tadi? Mungkin cikgu akan sediakan buku peraturan, sambil tu buat program panggil mak bapak menekankan tentang ponting. Buat program berdasarkan yang borang analisis mana yang memerlukan intervensi. Jelas atau tidak? Jelas? Jelas Doktor. Senang ayuh ni, memang senang sangat. Okey. Jadi contoh satu lagi, mungkin nanti cikgu tengok skor dia rendah, ramai cikgu menjawab, sekolah cikgu ni jarang skor dia 1 merancang program pendidikan disiplin, menganalisis data disiplin. Memang tak ada. Kat situlah nanti cikgu buat satu program LDP. Ataupun whatever lah, bagaimana nak memastikan data disiplin itu dibuat. Okey, mungkin juga buat program lah, mungkin panggil sesiapa nak menunjukkan analisis data disiplin tu kita perlu buat supaya kita dapat catch up mana satu yang program yang ni. Tapi sepanjang saya ingat,
jarang orang buat isu menganalisa data disiplin ni sebab kita dah ada macam-macam SCAS, kita dah ada ID ni tak ada. Yang tu tak ada. Yang banyak ialah apabila nak merancang program pendidikan disiplin, itu yang dipanggil polis ke apa. Jadi dia buat macam tu lah. Kalau nak selamat, pandai lah. Tapi kita tak boleh nak bodek cikgu tu untuk menjawab. Kalau kata nanti bila cikgu tu menjawab memang menganalisa data disiplin tu memang skor rendah, cikgu you have to kena buat program yang berkaitan dengan macam tu lah. Tapi kalau setakat program pendidikan disiplin yang lain tu tak ada masalah. Macam pendidikan disiplin apa tentang rokok, buat je lah program apa ke hindar sifar rokok ke whatever lah. Boleh? Jelas tak? Okay. Boleh doktor. Ini antara yang skala ni, jadual ni memang kena masuk dalam pelaporan. Ini yang nak menunjuk, nanti kami nak tengok okey, lepas tu nanti kalau nak rajin kadang kan peserta saya dengan ada nak tunjuk macam dia hebat nol lah tu kan, dia buat carta apa, carta by, carta macam-macam carta lah kan. Lepas tu nanti dia buat analisis. Jadi kita nampak okey effort cikgu ni. Macam tu lah. Okey. Habis dah. Tu je. Pelaporan tak payah nak ikut sangat, tapi jangan ada benda yang kita boleh nampak di mana cikgu buat apa nama tu tadi, buat mengurus pasukan untuk memimpin perubahan. Okey, saya stop. Itu saja dua benda dan saya akan share lah. Mungkin tak dapat nak ambil kat situ tapi saya akan share dekat ni lah. Saya akan share dekat grup sekejap lagi. Okey, ada apa-apa soalan tak yang tak apa nak jelas? Doktor, saya cadangkan contoh tadi tu mungkin doktor boleh share personal dengan ketua kot. Nanti ketua share kat kita orang. Saya tanya lagi, saya tak boleh nak pantau. Okey, nanti saya tak ingat lah. Tapi tadi sebenarnya saya dah dalam tu ada siapa-siapa tak? Tak ada. Kami je. Saya cuba buka. Tadi saya dah download kejap tapi dia tak boleh buka lah kejap Saya cuba balik. Alamak. Kejap Tak apalah, besok-besok pun boleh doktor. Habis tu, tak ada saya nak cakap nak paparkan jadi you boleh nampak. Lagi senang, tak payah nak ni lah kan nanti. Saya tengah cari, saya 38 orang WhatsApp doktor personal nanti. Tiba-tiba saya tak layan kan, bawa tak layan kan. Macam tu kan. Saya cuba ambil dekat siapa lah. Sebabnya gini je bagi saya masa sekejap je. Ini peserta saya sendirilah yang dia buat. Kami lead dia untuk dia buat. Kalau dapat buka lah, kalau ada rezeki awak kan malam ni bolehlah tengok. Kalau tak ada tu minta maaf lah ya. Nanti kita buat yang lain. Mana saya punya, saya nak cari alamat. Cik abang saya tengah solat pula tu Kalau tidak tu dia cerdik sikit. Okey, sekejap dokumen. Okey, dokumen lama boleh buka tak? Kalau tak ada pula dokumen. Dia dekat phone ada. Tak apa doktor, kami faham. Tak apa, laptop baru kan. Okay, tak apa. Laptop baru, bawa kedai dah gitu. Tak ada, bukannya ni yang kita dapat tu banyak benda-benda yang kita tak ni kan. Tapi sebenarnya saya memang suka bila setiap kali macam kertas cadangan, saya terus terang tahu saya menjadi urus setia dan saya jadi macam sebagai penyedia pentaksiran. Saya memang tahu, saya ambil tahu benda tu bukan untuk saya nak apa, sebabnya saya pun study dan nanti dia boleh memberi kita bimbingan kita kepada sahabat-sahabat yang lain-lain peserta. Kalau macam ni mungkin kita boleh guna pakai, sebab tu masa dalam kelas saya tu sepatutnya you all tengok ada benda yang sama, tajuk yang sama, lebih kurang macam akademik kurikulum. Tapi mungkin dia buat BM, tapi mungkin bahasa. Ada penyelia tu dia memberi idea yang bagus, tak salah kita snap. Kan, balik tu kita tengok, kita sesuaikan, kena tidak dengan sekolah kita. Kita pembelajaran bukannya, memang kita ikut model Bandurai, model pembelajaran melalui peniruan. Tapi kita bukan tiru plagiat, kita bukan tiru dia idea tu. Supaya, tapi kita, orang kata kita gubal supaya benda tu jadi lain dan itu menjadi kita punya. Macam tu lah. Tapi tak apa, nanti kontak dengan saya ataupun nanti, tengoklah siapa, kalau saya murah hati saya bagi contoh. Wah, adaptasi, yes. Lin ada lah, lupa, tak apa. Saya boleh jawab, sila share dengan saya. Baru saya terlupa siapa. Okay, share dengan kawan-kawan sekali. Tak ada, saya share dengan Lin. Tapi nanti Lin pun mungkin ni lah tengok macam mana nak buat ni ke apa. Tapi kalau nak share, nak terus dengan saya pun boleh. Tapi saya percayalah cikgu, insyaAllah. Okey, tak ada masalah pun, memang lepas ni lah. Setakat ni memang lepas.
Tak ada ni lah, kami nak bantu sebenarnya. Betul ikut cakap cikgu. Memang tak ada apa sebab sayang tanda. Yang penting hantar. Ya, Yang Hantar penting je hantar. markah. effort. Jangan hantar pun kertas kosong. Maksud dia tak ada Yalah. effort. Maksud dia cikgu hantar, cikgu buat, ikut apa yang telah diberikan, kami nak tengok je cikgu punya kompetensi. Itu je. Alah dah nak sampai ujung dah nak habis dah modul dah pun takkan lah kat ni kan. Buat je. Sikit je. Kalau boleh malam ni dah buat sikit-sikit yang bahagian soalan 1 tu. Doktor. Ya saya. Possibility untuk return balik assignment tu ada tak? Assignment mana? Yang ni lah assignment yang inilah yang untuk inilah. ABS ni lah. ABS ni lah. ABS ni lah. ABS. Sebab sebelum ni sebab tajuk sebelum ni possibility return tu ada. Ada ke? Yang petang tak lah. Dia terbawa-bawa yang petang tadi tu doktor. Dia kata dia akan return kalau dia tak menepati rubrik, dia kata dia akan return. Saya tak banyak jawab sebabnya macam PBD lain dia, macam IELTS tu dia skop lain. Mungkin juga dia perlu return supaya sebab dia ya saya tak apa-apa nak ni sangat, tapi kalau dekat part saya kita dah tengok memang betul dilaksanakan intervensi dia, ikut dia go through dia punya tu, tak ada masalah. Tak pernah pula kami return, tapi kami pernah protokol etiket. Okey, protokol etiket hari tu saya minta maaf tau sebab saya bukan minta maaf, saya sebenarnya mengajar protokol etiket. Saya itu nama saya mengajar kelas SRBE 7 untuk protokol etiket. Itulah kan Allah, sebenarnya protokol etiket tu saya nak buat Siti. Dulu protokol etiket masa fasa 1. Jadi saya nak mohon nak buat kat situ, tapi tiba-tiba dia buat fasa 2. Bila buat fasa 2, selepas HEM baik saya ambil HEM. Memang rezeki dah dengan you all lah. Tapi nak jadi cerita, protokol etiket tu saya tak dapat mengajar. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya lepas lulus tu, saya penerima APC. Masa tu saya pergi ambil dekat Putrajaya. Tahniah doktor. Patutlah beli laptop baru doktor. Tak, ini laptop kerajaan lah. Laptop kerajaan. Tak. Saya nak cakap dengan you all kan. Dr. Lin pun tahu kami di PPD pun kami tak pernah, kita dalam hidup ni kita jangan nak kejar sesuatu, kita bukan nak mengharap sesuatu, tapi kita kena tahu tanggungjawab kita. Kita buat kerja baik, percayalah kalau orang tak nak ucap tahniah ke tak nak apa pun, kita ada Allah tu ada. Dia nampak, dia menggerakkan hati-hati orang untuk ni. Saya memang tak expect sebab saya ingat saya nak pencen lagi 2 tahun setengah, saja nak pencen awal lah kan. Saya tak mengharapkan tu dan saya dah dapat di PPD Elin, saya dah dapat tahun 2021. Saya dah dapat. So kita faham memang ramai. Mesti orang lain pun akan dapat. Kita tahu kadang-kadang cikgu nak bagi orang lain nak pencen. Tak apa, saya tak pernah meletakkan dekat IAB apa-apa. Tapi itulah saya memang terkejut, tetapi saya minta maaf. Seminggu sebelum kita buat Siti tu saya dah tahu dah saya dapat penerima APC IAB. Seramai 8 orang pensyarah dapat dengan AKP. Tahniah doktor. Daripada 400 lebih dan kelakarnya sebab ia dapat ambil kat Putrajaya, menteri yang sampai. Sebab ini kami dah bahagian. Kita tak pernah expect, saya memang demi Allah saya tak pernah expect. Dan benda tu menutup saya punya pemikiran sebab saya nak lebih pada Siti. Yang Siti tu. Tapi bila itu Siti dah lulus, lepas tu baru saya terfikir, okey saya pergi. Saya jadi protokol etiket tu saya rasa sayang sangat. Saya memang suka sangat protokol etiket sebab saya memang pengajar dia. So saya tak boleh mengajar sebab masa tu saya pergi menerima APC di Putrajaya. Jadi hari Senin lepas di IAB pula dia meraihkan kita balik lah kan. Jadi itulah kata tak payah fikir-fikir tuan-tuan nampak cikgu-cikgu, tak payah fikir apa-apa. Jangan kita letak kita nak kejar something, tapi kita buat kerja kita dengan betul-betul usaha, ikhlas, insyaAllah. Akan ada lah nanti. Tapi sebenarnya bukan kata kita ni hebat, tidak. Ramai yang hebat sebenarnya, tapi itulah rezeki kita, berlapang dada. Itu je lah penting kan. Biar sampai satu tahap, yalah awak nak kata apa pun, mungkin ada. Yalah kita pun tak tahu, kita tak tahu ragam orang. Tapi tak payah fikirlah. Dapat Alhamdulillah, nanti kalau saya dah dapat duit tu, nanti saya belanja Okey doktor. Ni semangatnya nak balik semula IB. Saya akan tolong saya itu kan. Titik kan. Macam tu lah. Jadi saya dapatlah 2 benda yang menjadi saya rasa, mungkin saya memudahkan orang kot. Jadi Allah mudahkan saya. Saya fikir gitu je. Jadi okeylah kan. Bukannya kita ni kan. Okay, jadi itulah. Jadi you all pun nanti insyaAllah you all tak payah, rezeki masing-masing dalam pelbagai bentuk. Tak dapat ABC pun tak apalah. Tapi mungkin dapat sekolah.
Hadiah paling Buat sekolah terbesar. besar. Kan? Tapi jangan letakkan apa-apa, buat saja. Buat kerja kena ikhlas lah. Kita susah nak ukur ikhlas tu sebenarnya. Tapi kita buat kerja asal rasa tanggungjawab. Dan macam ni jugalah. Saya rasa tanggungjawab saya nak pastikan you mesti dapat 5. Saya nak pastikan sangat. Mesti dapat 5. Sebab kalau setakat benda kecil-kecil tu saya macam bukan tak nampak. Saya memang dah letak you 5. Cuma kalau yang kata yang teruk benar, kalau orang kata buat pelaporan sampai 3-4 muka surat dia buat selai, takkan saya nak bagi 5, saya kena jawab nanti. Jadi masa di situ baru tolak markah. Bukan kita baru letak dengan 0, okey tengok baru nak mencari cari apa ni, tambah 1 nak tunggu 5 tu lambat. Kita letak je 5 dulu sebab kita percaya dan yakin bahawa kita trust orang, kita tahu effort orang, kita letak dua awal-awal 5 tu. Macam itulah. Saya dulu mengajar tutorial untuk di OUM pun, student saya letak 5. Di situ baru saya tolak. Kan okey je, kita mudahkan orang. InsyaAllah. Tak apa, jangan risau. Buat je. Tak faham, tanya. Jangan malu bertanya. Okey. Ada lagi nak tanya? Dah banyak nak tanya pula kan. Nanti saya... Okey puan, faham puan. Faham doktor, insyaAllah. Faham doktor. Terima kasih Kami doktor. berada di landasan yang betul. InsyaAllah. Dah tak payah cakap dah tak berada landasan dah Cikgu Maria sebab dah ni. Kaki dah nak sampai dah tu. Dah sampai dah nampak dah tu. Dah risau penamat dah tu. InsyaAllah. Buat sikit. Lepas tu perantisan buat betul-betul. Ibaratkan tu sekolah you all. Lepas tu buat yang terbaik. Hasil dia insyaAllah terbaik. Buat nama itulah, buat yang terbaik, buat ni serumpanya bila buat ni okey dengan JNJ nanti sekolah pendapat, murid pendapat, lepas tu ada kita punya tu, lepas tu insyaAllah memang dimudahkan. Saya doakan dipermudahkan lah. Okey. Ada apa-apa lagi? Pukul 9 you all nak sekolah lagi, saya pun lagi nak berulang ke Putrajaya. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada puan. Ini betul ya, apa dia? Cikgu Nur Aisyah, apa dia? Apa-apa nanti kalau kami kita akan WhatsApp. WhatsApp. Kalau saya tak jawab WhatsApp tu call je. Tapi itulah kadang-kadang tak apa, kita ni biasa saya minta maaf, kadang saya susah sikit nak angkat, bukan nak angkat apa, kadang saya khusus saya dan saya terlupa. Boleh je WhatsApp. Tak apa, nanti ataupun saya brief lah tu, link tu saya akan jumpa dia, saya terang satu link. Tolong kawan-kawan pula jangan lokek ilmu. Kalau seorang nak dapat 5, semua kena dapat 5. Mesti pastikan tu. Tak nak ada yang tinggal-tinggal. Kalau seorang tu tak sempat buat, bantu sama-sama. You all masuk sama-sama kan. Dah janji nak sedara lah, satu keluarga lah. Bila nak lulus seorang tak boleh. Gitu Okay. So, ada apa-apa lagi? Last. Tak ada doktor. Jangan doktor. Okey. Jelas doktor. Jelas okay. InsyaAllah. So, saya ucapkan Nanti Azlin kongsi bahaman. Dia bukan sekadar kongsi. Saya nak kongsi tu kita bagi, kita nak you faham. Saya akan gitu-gitu dekat Lin faham. Saya pun tak susah nak kongsi kat Lin. Saya bagi faham, lepas tu nak tengok Lin pula. Mengajar semua macam tu. Nanti Azlin buat Google Meet. Dia buat Google Meet. Buat kelas tambahan untuk kami. Tapi insyaAllah lah tak ada apalah. 5 muka surat je berapa sangat lah. Malam ni pun siap kali data. So Alhamdulillah dipermudahkan urusan saya juga untuk saya selesaikan benda ni, bergerak. Kalau saya dah bersemangat untuk bagi kat you all supaya bergerak cepat, jangan tangguh. Kerja jangan tangguh sebab lepas ni banyak lagi. Nanti nak buat infografik, nak buat pelantisan macam-macam lagi. Okey, boleh? So, itu saja. Kadang-kadang buat lebih-lebih tu kan. Tapi memang saya cakap PBD tu akan ambil masa lama IL tu. Jadi yang mana datang dulu, datanglah. Boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Rasa bersemangat. Saya nak kalau boleh ambil gambar tau. Ambil gambar bukan apa. Sebab kami kena hantar dekat ni yang kami dah buat kami dah buat orang kata kami dah buat kelas taklimat lah. Taklimat ni lah. Jadi kalau dekat paparan nanti kenapa? Okey, kalau boleh ambil gambar. Nanti masuk dalam. Ego. Okey, semua buka lah kamera. Jalankan tugas anda. Lepas satu dua pun tak apa. Jalankan tugas anda Mr. Go. Ya, ada. Lupa kan Dr. Nohana tadi Okey, buka kamera semua. Semua buka kamera. Ada lagi siapa? Lin belum buka. Abang Wadi. Buka nanti kan Dr. Mazli nak tengok belakang sekejap. Saya dah janji nak buat malam.
Sebab apa tahu Dr. Mazli kata gini tau. Nak buat malam ke nanti apa kerja apa peserta komplain dia tak nak ni dah tak buka kamera. Tak, saya pastikan kelas saya ni memang semua okay excited. Jadi adalah bukti dia kan. Okay. Oi. Widat tu over tau Wadi. dia senyum. Lin, kenapa gelap Lin? Kejap. Okay. Lagi pasal malam. Okay, ready? 1, 2. Sekejap, muka Lin tak nampak lagi tu. Nampak. Di luar kawasan. Nampak muka Lin tak nampak lagi. So saya, kejap saya tutup dekat sini. Bagi 2 tak 2. Okay, Cepat lengur tangan dia ni. 2 jari. 1, 2, 3. Okay. Okay. So nanti jangan lupa selesaikan perkara-perkara yang dulu, macam buat penilaian tu dah kena buat. Sebab kita dah habis modul, buat penilaian pada minggu yang kalau tak settle tu kena buat. Nanti kesian tak urus sebab kita nak run data tau. Jadi selesaikan kerja lain tu dulu. Lepas tu fokus buat ABS, fokus perantisan, terus jalan. InsyaAllah datang nanti dengan bersedia dengan infografik, dengan dia punya paper presentation. Dan terus bentang, lepas tu kita kolokium. Kolokium pun saya jadi urus setia dia nanti. Okay, so jumpa lagi, minta maaf atas salah silap. Okay, terima kasih sekali lagi sebabnya sudi meluangkan masa malam ni. Saya mengganggu masa cikgu. Dan kalau ada apa-apa nak tanya pun boleh, insyaAllah. Sampai ketemu lagi, jaga kesihatan, jaga diri. Okay, sampaikan salam saya pada keluarga semua, insyaAllah. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Baik, doktor. Assalamualaikum doktor. Selamat malam semua. Terima kasih kerana beri kami semangat. Tak habis lagi. Semangat kembali. Kita ni sama-sama semua hebat-hebat. Cuma